Kenangan. Assalamualaikum. Hai semua. Pada 15 hari bulan ini, 15 hari bulan 9, kami akan ke Sabah untuk Membuat sunatan amal. So, hari ini kita akan menunjukkan macam mana kita prepare barang-barang tu sebelum ke Keningau. Jom. Tadi inilah kita akan bawakan ke Keningau nanti. Okay, total ada 6 beg lah. Dalam setiap beg ada barang yang tertentu sendiri. Okay, beg satu ada baju, okay, ni ada banner sikit. So ni kita nak bagi kat patient. Inilah kita punya wound care kit. Jawatankuasa Penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi hadir. Zon ini, daerah ini disebut sebagai bahagian pedalaman Sabah sebab dia betul-betul di tengah. Kita panggil HQ lah, office. So barang-barang semua akan letak bilik you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to all. Nama saya Dr. Saleh. Jadi kami datang di sini bukan untuk apa-apa, untuk bantu semua memudahkan proses berkatan. Untuk ibu bapa, pertama kali saya ucapkan tahniah kepada semua ibu bapa kerana memiliki anak yang berani nak berkatan. Terima kasih semua. Thank you very much to join us today. So today is my medic sunaton in the Keningau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kenangan. Kunasa.